Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Pagi ini kita sambung lagi tadabbur kita surah Az-Zukhruf ayat 66 muka surat 494. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين هل ينظرون إلا الساعة. Tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut. Ataupun mereka yang menentang engkau itu wahai Muhammad tidak menunggu melainkan saat ketibaan hukuman Allah SWT kepada mereka yang datang dengan mengejut. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sedar. Yang mereka leka dengan perkara dunia, mereka tenggelam dalam kebatilan, dalam kesesatan, mereka berbangga dengan harta benda kekayaan mereka, mereka menolak wahyu. Jadi di sini Allah SWT sebagai penutup kepada surah memberitahu tentang nasib buruk yang menimpa orang-orang yang kufur kepada Allah SWT, orang yang tidak mahu menerima tauhid. Jadi setelah dikemukakan kepada kita cerita 3 orang Nabi yang mana mereka tu semua membawa akidah tauhid, berlepas diri daripada sebarang bentuk kesyirikan, maka bagi ayat 66 dan seterusnya ni peringatan kepada musyrikin Mekah bahawa mereka tu sama sekali tidak ada bukti dalam kesyirikan mereka. Maka mereka masih lagi diberi peluang untuk bertaubat. Sekiranya mereka tidak bertaubat, azab akan menimpa pada mereka dengan segera. Dalam keadaan mereka tidak sedar, dalam keadaan mereka berterusan menentang dalam kebatilan itu, Allah SWT akan mendatangkan hukuman kepada mereka dengan segera dalam keadaan mereka tidak sedar. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Pada hari itu, teman-teman rapat setengahnya akan menjadi musuh kepada setengah yang lain kecuali orang yang persahabatannya berdasarkan kepada takwa, yakni iman dan amal. Maknanya pada hari kiamat, pada hari yang Allah SWT datangkan kiamat ni, maka tidak ada siapa pun yang dapat menolong. Dan mereka ini di dunia dahulu, mereka terus dalam keadaan kufur kerana mereka terpengaruh dengan teman-teman rapat. Umpamanya Walid bin Mughirah, dia tidak mahu beriman kepada Allah SWT walaupun dia tahu kebenaran Al-Quran, tetapi disebabkan pengaruh daripada sahabat-sahabat dia, pengaruh daripada Abu Jahal, sekutu dia dan sebagainya, mereka tidak jadi nak beriman kepada Allah SWT, dan mereka pada waktu itu menjadi musuh, saling memusuhi, saling mengutuk antara mereka.
Melainkan orang-orang yang kembali kepada Allah SWT dengan bertaubat, dengan beriman dalam keadaan mereka itu bertakwa kepada Allah SWT, maka mereka akan menjadi teman rapat, sahabat karib. Ini menunjukkan kepada kita bahawa persahabatan, pertautan, pertalian yang tidak berdasarkan kepada iman dan amal, tidak berdasarkan kepada takwa, akan menjadi hukuman, akan menjadi azab, akan menjadi sia-sia bila berada di akhirat, kerana Allah SWT akan hukum mereka kerana persahabatan ini adalah persahabatan atas dasar kekufuran, atas dasar kesyirikan. Biasanya orang-orang yang bergantung kepada sahabat dia ni, sebab dia menganggap sahabat dia ni dapat menyokong segala keperluan dia dari segi dunia ke, tetapi mereka tidak mahu mencari teman rapat di kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi mereka semasa di dunia ni begitu setia. Mereka sentiasa yes man, setuju apa sahaja yang dikatakan oleh sahabat-sahabat mereka, tanpa mereka tegur perbuatan kufur dan perbuatan syirik, malah mereka turut sama terlibat. Jadi ayat ini menekankan kepada kita bahawa penting kita bersahabat atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibadillah khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, yakni wahai orang-orang yang bertakwa kepada aku dalam kehidupan dunia ni, yang takut kepada aku, takut kepada azab aku, maka sekarang ni la khaufun alaikumul yawm, tidak ada sebarang ketakutan kepada kamu. Wala antum tahzanun, dan kamu tidak akan bersedih. Maknanya kamu selamat daripada api neraka. Dan kamu sempat beriman kepada Allah Ta'ala, mati dalam keadaan kembali kepada tauhid, maka tidak ada perkara yang perlu dibimbangkan. Maknanya orang-orang yang mati dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah SWT, mereka terus menentang Nabi, tidak beriman dengan akhirat, mati dalam keadaan kufur dan syirik, mereka dalam keadaan ketakutan pada hari kiamat. Mereka amat sedih, mereka amat menyesal kerana tidak beriman, tidak mengambil kesempatan di atas tempoh penangguhan Allah SWT ke atas mereka itu. Jadi Allah SWT telah memberi tempoh yang secukupnya kepada manusia ni, setelah daripada mereka dengar keterangan wahyu, supaya mereka dapat beriman, bertaubat kepada Allah SWT. Maka jika mereka berterusan dalam keadaan menentang, dalam keadaan kufur, Allah Ta'ala cabut nyawa mereka, maka mereka akan berada pada hari kiamat dalam keadaan takut dan amat sedih, sesal kerana tidak mahu beriman kepada Allah SWT. Jadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, mereka dalam keadaan gembira, mereka dalam keadaan suka hati. Jadi Allah SWT menyebut dua perkara ni, takut dan sedih. Jadi biasanya kita takut ni benda yang, kalau disebut pada kehidupan dunia, kita takut benda yang akan jadi. Dia mari takut, mari rusing, gham dia panggil. Dan dia mari ham, maknanya terlampau rusing tentang perkara yang akan jadi, akan datang. Dan tidak bersedih ni, maknanya biasanya manusia bersedih terhadap apa yang telah berlalu, menyebabkan dia jadi gham. Jadi penyakit yang ada pada manusia ni, satu dipanggil khauf ataupun ham, pusing perkara yang akan datang, dan satu lagi dipanggil sedih, huznun ataupun gham, dia sedih terhadap benda yang telah berlalu. Jadi orang beriman ni, dia tidak ada dua sifat ni, sama ada dalam kehidupan dunia maupun di akhirat, kerana keadaan mereka ni beriman, bertawakal kepada Allah SWT. Mereka sentiasa menanti pemberian Allah SWT di akhirat. Jadi kadang-kadang orang beriman ni, dia diuji dengan kemiskinan, dengan kesusahan, sehingga tidak ada, dia tidak menerima
nikmat semasa hidup di dunia ni. Tetapi hendaklah dia yakin bahawa dunia ni adalah tempat sementara, tempat ujian. Dan Allah SWT akan nak memberi balasan yang lebih besar di akhirat yang tidak ada tandingannya. Maka dengan sebab itulah kena buat dalam diri kita ni sifat takut dan sedih. Sifat takut rusing benda akan datang dan sifat sedih terhadap benda yang berlalu. Kenapa kita kena ingat Allah SWT akan memberikan kepada kita akhirat yang lebih baik lagi. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Jadi hamba yang bertakwa ini, mereka beriman dengan ayat-ayat kami. Mana mereka beriman dengan Al-Quran. Mereka beriman patuh kepada ayat-ayat Allah SWT dan mereka berserah diri. Maknanya mereka menerima segala perintah-perintah Allah SWT dengan hati yang terbuka, melaksanakan dengan penuh taat. Jadi ganjaran untuk mereka, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasangan-pasangan kamu. Ataupun kamu dan kumpulan-kumpulan kamu. Mana azwaj di sini boleh dipakai dengan mana pasangan-pasangan hidup ataupun dengan mana kumpulan-kumpulan. Seperti mana Allah SWT menyebut dalam suratul Waqiah, wa kuntum azwajan thalathah. Kamu ni ada 3 kelompok. Kelompok as-sabiqunal awwalun, ada kelompok ashabus yamin ataupun ashabul maimanah dan ada ashabul masy'amah ataupun ashabus shimal. Jadi ada 3 kelompok manusia ni. Orang yang mendahului dengan kebaikan, orang yang ashabul yamin, orang yang pihak kanan, pihak yang bertuah dan ada pihak yang kiri. Pihak yang melakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Jadi ada 3 kumpulan manusia ini. Jadi udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu, kumpulan kamu ataupun isteri-isteri kamu itu dalam surga dengan penuh kegembiraan dan kesenangan. Jadi bila Allah SWT panggil ni, ini sebenarnya satu ucapan tahniah daripada Allah SWT kerana orang beriman menerima ganjaran atas ketakwaan mereka, atas keimanan mereka, atas kesabaran mereka dalam menghadapi ujian di dunia ni. Jadi Allah Ta'ala memberikan kepada mereka itu ganjaran dengan mereka itu dapat masuk dalam surga, mereka gembira. Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab. Dan diedarkan kepada mereka, maknanya akan sentiasa ada dalam surga ni pelayan-pelayan muda. Ia akan mengelilingi mereka bisihafin min zahab, dengan dulang yang diperbuat daripada emas dan juga piala-piala ataupun cawan-cawan besar. Maknanya pelayan-pelayan muda ia akan sentiasa bergerak cergas dengan penuh ketaatan. Mereka ini akan sentiasa membawa kepada ahli-ahli syurga ni nikmat-nikmat makanan. Makanan yang terisi dalam dulang emas, begitu juga minuman yang terisi dalam bekas-bekas minuman emas. Jadi mereka mendapat layanan yang istimewa. Mana tak payah bangun pergi ambil, akan ada sentiasa pelayan-pelayan yang menyediakan untuk mereka. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yun. Maka pada dalam surga itu ada tersedia apa-apa yang diingini oleh manusia itu, dan benda-benda yang dapat dinikmati oleh pandangan mata. Maknanya tersedia nikmat dalam surga ni, apa yang menyenangkan hati dan apa yang mata suka melihat. Ataupun kalau kita kata balik pada dekat ni, apa yang ada di dalam dulang-dulang itu
pinggan-pinggan yang besar itu, makanan-makanan yang kita teliu nak makan dan suka tengok. Benda yang menyelerakan kita, lagi suka kita tengok tu. Mana tengok pun rasa sedap dah. Belum rasa lagi. Dan itu memang dikehendaki. Kadang-kadang satu benda ni, kita tak say pun, tapi benda tu sedap. Sebab rupa dia tak lawa. Surau, kita kata surau. Hitam gitu dah. Kalau tidak berada dalam bekas molek, kita tak ambil. Sebab tak tahu gapo tu, muka hitam dia. Tapi bila diletakkan, bila makanan yang disediakan oleh untuk ahli syurga ni, dengan rupa yang comel, sedap kita kelih, dan sekali kelih tu, memang hati kita nak. Dia tidak macam benda-benda di dunia ni. Kadang-kadang rupa comel, rasa tak sedap. Kadang-kadang rasa sedap, rupa tak comel. Nak cari kedua-dua tu. Kadang-kadang sakit hidung dulu, sakit kepala dulu, baru kita boleh makan. Ataupun kesudahan tu rasa tak sedap. Kita ada petah. Jadi sedap dia setara mana. Hak akhirat ni sempurna. Dari segi mata pandai, dari segi hati kita nak rasa lebih-lebih lagi. Disediakan untuk ahli syurga. Wa antum fiha khalidun. Dan semua ni kekal. Kamu ni berada dalam syurga ni dalam keadaan kekal. Kekal mendapat nikmat ini. Jadi kalau kita menikmati kehidupan dalam dunia ni, kalau kita kata kita boleh menginap di hotel 5 bintang. Kita tahu setakat 3 hari yang kita duduk. Setakat 5 hari kita duduk. Ataupun nikmat ni kita hanya nak duduk 3 hari. Tapi disekap. 2 hari je. Jadi kita putus angin. Kenapa? Kerana nikmat ni diberitahu pada kita hanya dapat sementara. Jadi hilang selera. Jadi Allah SWT memberi keyakinan kepada ahli syurga ni, bahawa nikmat yang mereka bakal nikmati kecapi ini adalah nikmat yang berterusan, yang berpanjangan. Yang diberikan kepada mereka secara berterusan. Jadi sedap setara mana kalau kata, kena bayar ni. Ya, kalau kita tengah menikmati, mula-mula ayat percuma apa semua, ujung tu kata, kena bayar. Ataupun setakat ni yang boleh makan. Jadi tak berapa gembira kita nak menikmati. Kalau dia kata, ingat kau belakang. Maknanya apa yang kita nikmati tu sementara, sedikit. Jadi dalam syurga tidak berlaku lagu tu. Tidak seperti mana di dalam dunia ni. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan dikatakan lagi kepada mereka, inilah syurga yang diberikan kepada kamu mewarisinya. Bima kuntum ta'malun. Dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. Maknanya syurga yang penuh dengan nikmat ni diberikan kepada kamu sebagai satu hak benda yang layak kamu dapat. Patut kamu dapat. Seperti mana seorang anak tu, dia layak mewarisi harta ayah dia kalau ayah dia meninggal dunia. Jadi tak kira lah dia berbakti ke ataupun tidak kepada ibu bapa dia, dia tetap berhak mendapat faraid itu sebagai harta warisan, harta pusaka. Dia berhak dapat. Jadi ahli syurga berhak dapat. Atas dasar mereka beriman kepada Allah SWT. Jadi anak ni tak kira dia dari segi memang patut dia dapat, tak kira dia seorang yang berbakti ataupun tidak kepada ibu bapa dia. Tapi biasanya anak yang tidak berbakti kepada ibu bapa dia diberikan harta pusaka ni, sama ada dia rasa bersalah, dia rasa dia tak patut terima harta pusaka, ataupun orang akan cela dia. Kerana mengambil harta pusaka dalam keadaan dia tidak taat kepada ibu bapa, dia derhaka. Walaupun dia berhak dapat. Tapi itu menjadi satu celaan pula. Kerana dia mendapat harta pusaka dalam keadaan tidak taat kepada kedua ibu bapanya. Maka Allah SWT memberitahu di sini, ahli syurga yang dapat syurga ni, dia dapat secara patut. Patut seperti mana warisan seorang anak daripada ayah dia,
dan dia dapat ni kerana memang layak. Bima kuntum ta'malun, kerana kamu sentiasa beramal, beriman dan beramal kepada Allah SWT, maka wajar kepada Allah SWT memberikan kepada orang beriman di syurga yang diwarisi memang patut dia dapat, dan kerana bersebab, iaitu kerana dia beramal, dan amal itu tidak diterima di sisi Allah Ta'ala melainkan dengan adanya iman. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Bagi kamu di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak. Minha ta'kulun, untuk kamu makan daripadanya. Jadi setelah Allah Ta'ala menyebut kepada kita dalam syurga ni ada dulai yang berisi makanan, ada piala-piala, ada cawan-cawan emas yang berisi minuman, maka lepas daripada makanan minuman, maka adalah buah-buahan untuk kemanisan, untuk ngunyah. Orang kata wa ila luga, kalau atas dunia ni kita sudah sebagai pembasuh mulut. Wa ila luga. Jadi Allah SWT sediakan pelbagai nikmat-nikmat yang ada pada manusia. Sebab kadang-kadang kita pergi kedai ni, kita boleh order makanan, order minuman. Buah tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sebagai pencuci mulut, orang tu kena order suku pula. Untuk ahli syurga ni lengkap. Allah SWT memberikan kenikmatan tambahan kepada mereka. Kemudian setelah daripada Allah SWT menyebut tentang ganjaran orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang bertakwa ni, maka didatangkan pula tentang kesudahan yang buruk orang-orang yang derhaka kepada Allah SWT. Sebagai, orang kata, rabtut taqabul, sebutan secara bertentangan. Maksudnya sebagai perbandingan kepada kita, ini balasan ahli syurga, ini balasan untuk orang beriman yang menjadi ahli syurga, ini balasan untuk orang kafir yang menjadi ahli neraka. Innal mujrimina fi azab jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan jenayah itu, mereka berada di dalam azab neraka jahannam berkekalan. Maknanya orang yang duduk atas dunia ni tidak ada sifat takwa, menzalimi diri sendiri dengan syirik, berada di atas dunia ni dengan melakukan macam-macam kejahatan terhadap manusia, maka mereka itu akan berkekalan dalam neraka. La yufattaru anhum, dan tidak dikurangkan daripada mereka azab itu. Maksudnya azab itu sentiasa berat kepada mereka. Wahum fihi mublisun, dan mereka akan tinggal dalam keadaan sentiasa menderita dengan berputus asa, tidak dapat keluar daripadanya. Jadi azab itu sentiasa berterusan, tidak diangkat, tidak dikurangkan walaupun seketika daripada mereka, sehingga akhirnya mereka ni dalam keadaan putus asa. Jadi putus asa tu sehingga mereka minta mati. Nak minta keluar tak boleh, nak minta kembali ke dunia tak boleh. Jadi minta matilah, tak mati juga. Jadi hukuman ini diberikan kepada mereka. Wa ma zalamnahum, dan kita tidak menzalimi mereka dengan hukuman ini. Walakin kanu humuz zalimin, tetapi mereka itulah orang-orang yang zalim. Yani mereka menganiayai diri mereka sendiri kerana syirik kepada Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Mereka juga zalim kerana menghalang orang lain daripada agama Allah Ta'ala. Wa man azlamu mimman faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Mereka yang menolak ayat-ayat Allah Ta'ala dengan mengatakan itu berdusta. Siapakah yang lebih zalim lagi daripada orang yang menghalang manusia daripada agama Allah Ta'ala? Jadi mereka menzalimi Nabi dengan mengatakan Nabi ini berdusta. Mereka menzalimi orang beriman dengan melakukan macam-macam siksaan terhadap orang beriman atas dunia. Mereka menzalimi orang yang nak beriman kepada Allah Ta'ala. Wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Mereka menyeru, wahai Malik, wahai penjaga neraka, biarlah
Tuhan engkau itu mematikan sahaja kami ini. Mana kami nak mati, mana kami tidak dapat menanggung lagi azab neraka ini. Biarlah sudah kami ini kami mati, tidak lagi wujud. Qala innakum makithun. Malaikat itu menjawab, sesungguhnya kamu tetap kekal. Kamu tetap berterusan dalam keadaan lagu ni. Maknanya tidak ada mati bagi kamu, kamu akan terus hidup. Kamu akan terus hidup dalam keadaan menderitai azab. Mana tak ada kesudahan. Tak ada kesudahan bagi kehidupan dunia, kehidupan akhirat ini. Akan berkekalan azab. Laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Kemudian setelah dicerita kepada kita keadaan ahli neraka ni, yang mana mereka kesudahannya itu kekal di dalamnya, maka semua tadi sebagai takhwif untuk menakutkan orang-orang kafir yang kufur kepada Allah SWT, yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Maka sekarang ni balik kepada celaan, celaan terhadap orang-orang kafir. Jadi mereka inilah orang-orang yang zalim, dan ini juga menjelaskan mengapa mereka ini dikatakan sebagai orang-orang yang zalim. Laqad ji'nakum bil haqq, sesungguhnya kami telah datangkan kepada kamu dengan kebenaran. Mana kami telah utuskan Nabi kami membawa ayat-ayat kami kepada kamu, sampai kepada kamu. Walakin aktsarakum, tetapi kebanyakan dari kepada kamu ni tidak suka kepada kebenaran. Walakin aktsarakum lil haqqi karihun, tetapi kebanyakan daripada kamu ni tidak suka kepada Al-Quran itu, tidak suka kepada Rasul, tidak suka bila disebut Allah Ta'ala saja. Hak mereka sukanya bila dipuji berhala-berhala mereka. Bila mana disebut Allah Ta'ala saja, maka mereka tidak suka kerana berhala-berhala mereka tidak disebut. Jadi mereka ni wajar Allah Ta'ala hukum kerana mereka ni telah sampai kepada mereka kebenaran. Jadi bila telah sampai kebenaran kepada manusia tetap ingkar, makanya hujah ke atas mereka itu telah sempurna, maka tidak ada alasan lagi kepada mereka jika mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Am abramu amran fa inna mubrimun. Apakah kamu memutuskan satu perkara, maka kami memutuskan perkara, mana kami juga mengambil keputusan. Maknanya kalau kamu buat keputusan, buat helah, tipu daya, makar untuk mengapa-apakan Nabi kami, kami juga membuat makar, keputusan juga. Maknanya ayat ini merujuk kepada rancangan orang-orang kafir Quraisy yang berpakat nak membunuh Nabi SAW, yang mana mereka bermesyuarat di Darun Nadwah. Mereka berpakat nak bunuh Nabi. Mereka kata kita cari beberapa orang pemuda ni daripada beberapa kabilah. Kita pilih 10 orang pemuda daripada 10 orang kabilah untuk bunuh Muhammad ni. Supaya anak-beranak Muhammad ni tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Sebab ramai yang terlibat dalam pembunuhan ini payah kepada mereka nak buat tuduhan. Jadi mereka buat pakatan bersuara di Darun Nadwah, yang mana syaitan telah mari dalam rupa orang tua yang memberi cadangan supaya dibunuh Muhammad itu oleh sekumpulan oleh sejumlah pemuda daripada lebih daripada satu kabilah. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahawa kita tidak mendengar rahsia mereka dan bisikan mereka? Maknanya mereka buat pakatan, mereka bermesyuarat, mereka buat komplot untuk membunuh engkau, wahai Muhammad. Kita dengar, kita tahu. Mana ini jaminan daripada Allah SWT kepada Nabi SAW. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan malaikat-malaikat kami, utusan-utusan kami ini
Malaikat-malaikat yang merupakan utusan kami ini ada sentiasa bersama dengan mereka mencatat. Bukan mereka saja buat catatan minit mesyuarat. Malaikat catat juga segala rancangan-rancangan mereka yang mereka buat sebagai saksi bahawa mereka melakukan kejahatan. Jadi malaikat mencatat. Maknanya Allah Ta'ala tahu dan dia hantar malaikat. Maknanya ini jaminan daripada Allah Ta'ala kepada Nabi. Jadi Allah Ta'ala bukan kata tak tahu sehingga dia hantar malaikat. Memang daripada ketetapan Allah SWT, dia sendiri tahu, dia hantar malaikat untuk catat sebagai bukti. Sebagai bukti kesalahan mereka buat ni, maknanya ditunjukkan kepada mereka, ni, malaikat kita catat segala perbuatan kamu ni. Cuma disebutkan di sini, sebagai tasliah kepada Nabi, sebagai jaminan kepada Nabi bahawa Nabi akan selamat. Walau apa pun rancangan mereka nak membunuh Nabi, Allah Ta'ala akan melindungi Nabi. Itu tasliah kepada Nabi. Kemudian sampai di sini Allah SWT memberitahu kepada kita mengapa mereka tu nak benar membunuh Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi adalah Rasul yang mengajak mereka kepada tauhid, dan Nabi benar-benar menentang kesyirikan yang ada pada mereka, yang mana mereka menganggap, seperti mana yang telah kita baca di awal surah, mereka menganggap bahawa Allah Ta'ala itu ada anak-anak perempuan, iaitu para malaikat itu anak perempuan Allah, kata golongan musyrikin. Jadi Nabi menentang kesyirikan ini. Jadi mereka tak suka kepada Nabi SAW, maka mereka nak bunuh Nabi. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah, wahai Muhammad, sekiranya Allah Ta'ala Ar-Rahman itu, rahmatnya yang meluas itu, Allah Ta'ala Tuhan yang rahmatnya meluas itu, kalau dia ada anak, maka kamu kena kata akulah yang mula-mula sembah anak-anak dia tu. Tetapi hakikatnya tak ada. Jadi bila hakikatnya Allah Ta'ala itu tidak ada anak, kerana tidak layak bagi Allah Ta'ala itu ada anak, kerana apa? Kerana sifat rahmat Allah Ta'ala itu jauh lebih besar lagi daripada sifat rahmat seorang ibu kepada anak dia. Jadi tidak dapat digambarkan, tidak dapat dilihat betapa rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba dia, makhluk dia. Kalau rahmat ibu tu dapat dilihat pada anak dia. Tapi rahmat Allah Ta'ala ni luas, tiada tandingnya. Maka tidak layak bagi dia tu ada anak. Kerana kalau ada anak ni, jadi rahmat tu terhad. Rahmat tu terhad. Sebab ni anak dia, ni tidak anak dia. Tetapi kalau semua ni makhluk dia, tak ada beza, kerana adanya Allah Khalik selain daripada Allah Ta'ala ni makhluk. Jadi masing-masing itu mendapat rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau ada dia ni sebagai ibu, sebagai bapa, dia sayang kepada anak, jadi orang lain itu tak apa sayang. Sedangkan tidak. Allah Ta'ala ni rahmat itu meliputi segala-galanya. Jadi bila sabit bahawa Allah Ta'ala itu tidak ada anak baginya, maka maksudnya Nabi ini adalah penentang utama kesyirikan mereka. Yani Allah Ta'ala perintah pada Nabi supaya Nabi kata, kalau Allah Ta'ala itu ada anak, aku mula-mula sembah. Maknanya kalau tak ada, akulah yang paling menentang kesyirikan kamu ni. Maka dengan sebab itulah mereka nak bunuh Nabi SAW. Subhana rabbis samawati wal ard. Maha suci Allah, pemilik, pencipta, pentadbir langit-langit dan bumi. Rabbil arsy amma yasifun. Tuhan kepada aras, maknanya aras sebagai makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Allah Ta'ala itu maha tinggi, maha suci daripada kekurangan. Amma yasifun, apa yang mereka sifatkan. Jadi mereka kata Allah Ta'ala ni ada anak perempuan, maknanya Allah Ta'ala ni berhajat
berhajat kepada anak. Sebab manusia ni dia sunyi, dia nak anak. Ataupun manusia ni bila dia sayang kepada anak, segala tuntutan, kehendak daripada anak dia akan turut. Allah dia. Allah Ta'ala tidak lagu tu. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada tunduk kepada anak dia. Kepada makhluk dia. Maha suci Allah Ta'ala daripada tunduk kepada makhluk dia. Jadi orang musyrikin faham, bila malaikat ni minta dengan Allah Ta'ala akan jadi lemah. Allah tunduk kepada permintaan malaikat. Maka dengan sebab itulah mereka puja malaikat. Dengan harapan malaikat ni akan menundukkan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberitahu Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang mereka katakan. Jadi oleh kerana mereka tu menentang, dan kamu jangan bimbang terhadap komplot mereka, tipu daya mereka, fazaruhum, biarkanlah mereka itu. Yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Biarkanlah mereka itu tenggelam dalam kesesatan mereka, kebatilan mereka, dan mereka bermain-main dengan kemewahan dunia ni, sehinggalah mereka akan bertemu dengan hari yang dijanjikan untuk mereka. Yakni hari kemusnahan mereka, yang Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi untuk memberi kemenangan kepada Nabi, iaitu mereka dimusnahkan dalam peperangan Badar. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan tentang tauhid lagi. Wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah Ta'ala, Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Maknanya semua makhluk-makhluk Allah SWT ni tunduk beribadat kepada Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat di langit semua beribadat kepada Allah Ta'ala. Bukan disembah malaikat-malaikat. Mana tidak patut manusia di bumi ni sembah malaikat-malaikat di langit. Kerana malaikat di langit itu sebenarnya menyembah Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala disembah oleh makhluk-makhluk di langit, bulan, bintang, matahari semua beribadat menyembah Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat yang ada di langit. Di setiap lapisan langit itu ada malaikat. Malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur semua menyembah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala disembah di langit. Wa fil ardi ilah, dan dialah Allah Ta'ala juga yang disembah oleh makhluk-makhluk di bumi. Wa huwal hakimul alim, dan dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Maknanya kedatangan azab kepada orang-orang yang tidak mahu beribadat pada Allah SWT sahaja, kedatangan azab kepada ahli syirik, ahli kufur ni akan ditentukan oleh Allah SWT pada waktu dia dengan hikmah dia. Mana kalau lambat mari pertolongan Allah SWT, maka orang beriman kena sedar bahawa bukan Allah Ta'ala lemah, tapi Allah Ta'ala ada ketetapan dia, waktu untuk dia azab musnahkan orang yang kafir ni, maka itu semua ditentukan dengan hikmah dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi Al-Alim, dan dia maha mengetahui. Maknanya tidak tersembunyi kepada Allah SWT apa yang sedang mereka lakukan itu. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dan maha berkat Allah Ta'ala yang baginya itu kerajaan langit dan bumi. Ini sebagai dalil mengapa Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang berhak disembah oleh segala makhluk di langit, segala makhluk di bumi, kerana Allah Ta'ala maha berkat, maha agung. Sebab semua ni kerajaan dia. Maka wajarlah semua tu tunduk beribadat pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tabarak, maha berkat, yakni ta'azamat wa ta'ala. Ta'azama wa ta'ala, maha berkat, maha tinggi, maha agung Allah SWT. Ataupun dengan makna lagi, tabarak ni maha berkat, maha banyak kebaikan. Mana Allah Ta'ala sentiasa memberikan kepada manusia, kepada alam ni, kepada makhluk dia ni, macam-macam keberkatan. Jadi, yang dikehendaki daripada satu kerajaan ni, iaitu memberi kebaikan, memberi keberkatan. Yang dikehendaki daripada satu kerajaan ni, kita nak gapo dia boleh bagi kepada kita. JKR, jasa kepada rakyat. Rakyat naknya kemudahan, kesenangan. Segala macam-macam yang diperlukan oleh rakyat, maka kerajaan itu kena sedia. Jadi itulah kerajaan yang terbaik. Kita latih dia jadi wakil, jadi kerajaan pun atas rasan dia lah.
supaya dia dapat tolong kita. Jadi Allah Ta'ala, keberkatan dia, kebaikan dia lebih besar lagi. Kerana kerajaan dia besar. Semua ni bawah pentadbiran dia. Sebab mulk milik dia. Kalau kata milik, dia mentadbir, dia raja. Dia menguasai. Jadi dia memberi kepada kita segala kebaikan ni kerana ini kerajaan dia. Maka dengan sebab inilah dia sahaja yang berhak disembah oleh seluruh makhluk, sama ada di langit maupun di bumi. Wa indahu ilmus sa'ah. Pada Allah Ta'ala jualah ilmu tentang berlaku kiamat. Jadi orang-orang yang menolak kerasulan Nabi SAW ni, antara alasan mereka kata Nabi ni tak tahu bila berlaku kiamat. Jadi kita tak seikut dia. Jadi Allah Ta'ala memberitahu ilmu tentang kiamat ni milik dia. Dia tidak berkongsi dengan siapa-siapa. Mesti kamu ingat, wa ilahi turja'un. Kamu akan tetap kembali kepadanya, tak kira sama ada sebelum berlaku kiamat ataupun saat berlaku kiamat, kamu tetap balik kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab dalam hadis walaupun tidak kuat, man mata faqad qamat qiyamatuh. Orang yang mati berarti kiamat dia telah berlaku. Maknanya kiamat masing-masing. Kiamat masing-masing itu dengan kematian. Dan nanti kiamat besar mungkin kita tak ada. Tapi hak pastinya kiamat diri kita sendiri dan kesudahannya kita akan semua tu akan berhimpun di hadapan Allah Ta'ala, sama ada hak mati sebelum berlaku kiamat ataupun mati ketika berlaku kiamat. Tetap kembali kepada Allah SWT. Kemudian bila berada di kiamat, di hari akhirat ni, berdiri di hadapan Allah SWT, maka amat perlulah pada waktu itu syafaat keselamatan. Kerana pada hari itu Allah Ta'ala tidak pernah murka seperti mana dia murka pada hari tersebut. Semua itu tak berani dan minta dengan Allah Ta'ala. Hanya orang-orang yang Allah Ta'ala benarkan berbicara sahaja boleh bercakap, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi hak tak ada apa-apa kelayakan ni, hak mana bersalah, hak mana dalam keadaan ketakutan ni, mereka akan cari orang tengah yang dapat memberi syafaat kepada mereka untuk lepas daripada kemukaan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberitahu di sini, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Tidak memiliki orang-orang yang mereka menyeru selain daripada Allah Ta'ala itu tidak memiliki kuasa memberi syafaat. Maknanya malaikat ni tidak dapat memberi syafaat kepada mereka. Walaupun mereka atas dunia ni seru puja malaikat. Walaupun mereka atas dunia puja Nabi Isa, puja mana-mana wali pun, wali itu tidak berkuasa memberi syafaat kerana syafaat ini milik Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala akan memberi kepada orang dia izinkan. Dan orang yang nak pada syafaat ni, orang itu Allah Ta'ala kenal. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha wa yarda. Banyak mana malaikat yang ada di atas, malaikat-malaikat ada di langit ni, seorang pun daripada mereka tidak dapat memberi syafaat di hadapan Allah Ta'ala, melainkan kepada orang yang Allah Ta'ala redha, orang Ta'ala lepas daripada Allah Ta'ala izin, untuk orang yang Allah Ta'ala redha. Orang Ta'ala redha ni adalah orang yang mati dalam keadaan tauhid, tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Yang mereka sahaja yang akan mendapat syafaat. Jadi Allah Ta'ala kata di sini, orang-orang yang menyeru selain daripada Allah Ta'ala, malaikat ke, jin ke, nabi ke, mereka ni tidak berkuasa, tidak ada kuasa syafaat, melainkan man syahida bil haq, kecuali orang yang menyaksikan dengan kebenaran. Yani orang yang menyaksikan tentang tauhid, orang yang menyaksikan dengan kebenaran Al-Quran, orang yang menyaksikan tentang kebenaran Nabi, mereka inilah ya Allah Ta'ala berikan kebenaran untuk memberi syafaat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa hum ya'lamun. Dan mereka itu benar-benar mengetahui. Maknanya mereka itu benar-benar mengetahui bahawa Allah Ta'ala jualah
yang mengizinkan pemberian syafaat itu. Mana orang lain tidak berkuasa untuk memberi syafaat, maka mereka ni yakin bahawa Allah Ta'ala sajalah yang dapat memberi syafaat, membenarkan hamba-hambanya itu memberi syafaat kepada mereka. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Sekiranya engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang mencipta mereka, pasti mereka akan kata Allah. Maknanya orang-orang yang puja malaikat ni, menyeru malaikat, menyembah malaikat ni, bukan mereka tidak tahu bahawa Allah Ta'ala itu pencipta mereka. Tapi mereka ni telah tersesat. Fa'anna yu'fakun. Maka macam mana mereka itu boleh dipalingkan? Maknanya orang-orang yang syirik memuja malaikat ni, menyembah malaikat seperti kafir Quraisy ni. Bukan mereka tidak mengakui Allah Ta'ala itu sebagai Rabb, pencipta alam ni. Tetapi mereka hanya membenarkan Allah Ta'ala dari segi penciptaan alam, penciptaan diri mereka. Tetapi mereka tidak memberikan ibadat mereka kepada Allah. Tidak berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kerana macam-macam lah. Kerana sangka-sangka palsu. Kerana mereka harap kalau minta dengan malaikat ni cepat lagi. Mereka ni banyak zalim, banyak buat kejahatan, minta dengan Allah Ta'ala payah. Jadi macam-macam sangka mereka buat. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala kata fa'anna yu'fakun. Macam mana mereka itu boleh dipalingkan? Jadi mereka tu sepatutnya bila mengakui Allah Ta'ala sebagai pencipta mereka, maka kepada Allah Ta'ala lah mereka menyeru. Tetapi disebabkan oleh kerana mereka ni banyak kejahatan, banyak kezaliman, dan mereka tidak mahu membersihkan diri daripada maksiat ni, kejahatan ni, maka mereka buat helah, mereka puja malaikat supaya malaikat ni minta dengan Allah Ta'ala supaya mereka selamat. Jadi itu sangkaan mereka. Jadi dengan sebab itulah mereka itu dikatakan sebagai orang yang syirik kerana mereka memberikan ibadat mereka kepada malaikat dengan tidak memberikan sepenuhnya ibadat itu kepada Allah. Mereka jadikan malaikat itu berkongsi dengan Allah Ta'ala pada ibadat, pada doa. Maka dengan sebab itulah mereka tak selamat. Wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun. Dan ingatlah keluhan kata-kata Rasul itu, wahai Tuhanku, mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Maknanya mereka walaupun tahu Allah Ta'ala sebagai pencipta, sebagai Rabb, mereka tetap nak menyembah berhala, mereka tetap puja malaikat, puja ruh-ruh orang yang terdahulu, maka mereka itu tidak beriman kepada Engkau, ya Allah. Kenapa? Kerana mereka itu mensyirikkan Allah. Walaupun mereka tahu Allah Ta'ala itu pencipta, tapi mereka tidak beriman dengan sebab kesyirikan mereka. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dalam surah Yusuf Allah Ta'ala kata, mereka itu, kebanyakan mereka itu tidak beriman, melainkan mereka itu syirik kepada Allah Ta'ala. Antara bentuk syirik lagu ni lah. Terima Allah Ta'ala sebagai pencipta, tetapi ibadat, doa diberikan kepada lain daripada Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi, diberitahu kepada Nabi, jangan mempedulikan mereka kerana azab akan menimpa mereka. Allah Ta'ala akan buat keputusan tentang mereka. Maka Nabi diberitahu, fasfah anhum wa qul salam. Berpalinglah daripada mereka dan ucapkanlah salam, salam perpisahan. Mana hendaklah kamu berpaling daripada mereka dan ucaplah salam perpisahan daripada mereka. Maknanya tidak perlu lagi didakwahkan kepada mereka, tidak perlu lagi dihujahkan kepada mereka, kerana mereka tidak akan beriman. Kerana mereka telah disesatkan oleh diri mereka sendiri, mereka tidak akan lagi beriman. Dan mereka ni kalau berdebat pun mereka beking je. Bukan tujuan nak kembali kepada kebenaran. Balhum qaumun khasimun, seperti yang telah kita baca sebelum daripada ni. Fasaufa ya'lamun, pasti mereka akan mengetahui, yakni kesudahan mereka. Mereka akan mendapat azab Allah Ta'ala akibat daripada penentangan dan kekufuran mereka. Jadi ambillah kita lebih kurang surah Zukhruf. InsyaAllah kita akan masuk pula surah Dukhan.
iaitu Allah Ta'ala cerita kepada kita di sini kesudahan buruk untuk orang yang syirik, orang yang kufur ni adalah sesuatu yang bersifat pasti sebagai peringatan kepada musyrikin Mekah. Itu Allah Ta'ala kemukakan di sini dengan detail kesudahan buruk yang menimpa Fir'aun dan koncu-koncunya. Itu insyaAllah kita akan tengok dalam surah Ad-Dukhan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.